Kali ni kita nak tengok mengenai 7 sebab kenapa Proton X70 laku keras pada hari ini berbanding pesaingnya yang sama segmen dengannya. Sebenarnya untuk video kali ini dibuat bagi peminat Proton X70 ini untuk korang tahu lebih mendalam serta lebih terperinci. Seterusnya, kelima, interior dan eksterior besar serta premium. Proton X70 ini dibina dengan desain yang agak luas bagi bahagian dalaman. Desain dashboard dibina agak lebih luas serta premium. Pendapat peribadi saya boleh katakan desain dashboard yang ditampilkan untuk Proton X70 ini sama seperti Honda Civic terbaru pada hari ini. Untuk bahagian seat, ianya disalut dengan leather. Tambahan pula untuk varian flagship, ianya didatangi dengan skrin 12.3 inci. Bagi skrin yang diberi sebegini, saya boleh katakan tidak ada kereta yang sama segmen dengannya. Bagi bahagian luaran pula ataupun bahagian eksterior didatangi dengan rim bermulanya daripada 16 inci sehinggalah 17 inci bergantung pada varian. Lampu depan bersifat DRL dan yang menarik perhatian umum ataupun perhatian orang ramai mengenai Proton X70 ini adalah Proton bagi sunroof untuk bahagian tertentu. Sekali lagi saya boleh katakan kalau kita lihat kereta-kereta yang ada di Malaysia pada hari ini tidak ada varian yang ditampilkan dengan harga bawah daripada RM100,000 pada hari ini.